Hai guys, assalamualaikum, saya Wania. Hari ni Wania nak unboxing. Wow. Wania beli ni dari DIY. Jom kita unboxing. Ni Mama buka dulu, okey? Dia punya plastik. So kita dapat ni, dapat renewal. 3. Hari ni So, okay guys. Inilah dia punya set. So, kita akan dapat kek. Kita akan dapat dia punya air, strawberry pie dengan lady finger. kita buat jus lah Mama. Okay, nak buat jus dulu. Okay. Okay, so Rania nak buat jus dulu. Ni cara-cara dia. Kita keluarkan yang nombor 1 tu dulu. Dia punya kertas ni. Banyak keluarkan dulu semua. Kalau tidak kita tak nampak. Mama dah ada baju ni. Ya, okey, letak tepi dulu. So kita carilah yang mana yang jus. Yang mana? Mana jusnya? Okay, ni pie. This one. Okay, lepas tu letak tepi dulu. Okay, lepas tu kita buat yang nombor 2. Kita kena lipat, fold along the crease. Okay, so ni lah dia. So kita kena buat apa, Dik? Kita kena buka dulu. Okay, buka dulu. Baik, nak buka tau. Okay, ni dia. Sekarang kita nak kena lipat. Okay, cuba dia lipat. Macam ni. Fold along. Lepas tu, nombor 3. Ikut dia. Pemakan. Stick cup body. Kena, okay, buat macam tu. Mama rasa dia ada stiker. Is this the stiker? Kan? Rasanya ni stiker dia. Ada straw. Nanti kita cari straw dia. Ni kita kena tampal. Apa maksud dia 32 ke ni? Apa maksud dia 32 guys? Ni ke stiker ni namanya 32 ke? Untuk je melekat di biar lain. So, kita dah koyakkan stiker yang ni tadi satu. Mama kita apa? Kita pasang dekat. Kita betik ke? Rasanya lah. Double tip ke? Betul. Dia double tip. Senang lah. Ni tapi ni macam tak cukup ke dalam ni. Itu ke arahan ni. Yalah.
Okay. Lepas tu kita cantumkan. Like this. Betul ke? Lepas Okay, dek. cantumkan, kita kena letak benda ni. Hop. And then ni dah ketiga kan, so kita kena buat yang keempat sekarang ni. Stick the lid and base. Nak stick macam mana? Yang tak atas ni. Sebenarnya tu Kena tampal ni juga. Botol-botol kecil-kecil. Masuk kena letak ke atas tu. Betul je ni. Ya, kena lekatkan. Tu nak apa? Sama juga kena guna ni stick. So kita kena potong. Rasanya kita potong panjang macam ni, panjang macam ni, panjang macam ni, panjang macam ni. Lepas tu kita tampal macam ni. Tapi macam ini besar sangat. Kan? Memang macam tu kot. Nampak? Siapa boleh tolong? Besar je. Siapa boleh tolong? Okay, lain. Adik nak tolong? Macam ni. Mau buat ke? Okay, lepas tu kita tekanlah sikit macam ni. So, kita dah ada bawah dia. Okay, buat atas dia pula. Go adik. Dia memang besar. Jangan sengit-sengit. Sengit tu. Kebetulan yang tali mama tampal. Dia dah salah. Tengok betul-betul dia center ke tak. Straw dia. Boleh. So kita sekarang dah dekat nombor 5. Roll the straw and put it inside the hole. Oh, gulung je lah. So, kita pakai straw. Oh, ini tadi. Lepas tu okay. Lepas tu tak boleh besar sangat.
Tengok. Jauh sikit. Dekat sangat tu. Yeay, dah siap. So, inilah rupa dia. Okay, sekarang adik nak buat yang mana? Tunjuk kat kamera. Lady finger. Bawah sikit. Okay. Mama, tapi lady finger ni kita dah guna benda ni. Kena guna apa? Benda ni. Oh. Okay. Guna bantal. Step yang pertama, take out the corresponding material. So, ni lagi finger punya satu, dua, tiga. Pertama. Mami nak tengok Rania juga. Sebab Rania tak tahu. Saya tidak ada apa-apa kita sana. Kita tambah. Tak ada. Kita sini. Tambah lain. Boleh. Kunci situ. Okey. Abang ni. Bukan. Tolong. Si. Okey. A few moments later. Tengok, tunjuk lagi sekali. Okay. Koko. Next step. Nak buat ni, tapi ni dalam ni jangan letak benda ni. Ikut lagi. Sekarang dia orang tengah buat yang nombor 4, follow the text instruction to stick. Maksud nanti kita kena masukkan macam span tu. So dah siap. Dah siap satu. So kita dah lipat-lipat lady finger dia tu. Kita kena masukkan ni. Aduh.
kan. Sini ya. Ini tu. Dah siap. Tunjuk. Tada! Ini lady finger. So kita ada strawberry juice dengan lady finger. No. Okey, sekarang apa? Sekarang kita nak buat ni. Apa nama dia? Squishy pie. Squishy pie. Okay, let's go. Yang tadi tu. Tapi ni ada. Tunjuk dulu apa mana ada berapa paper? Satu. Tu je. Dengan tu. Bukan tunjuk kat mama, tunjuk kat kamera sayangku. Mana-mana kalau kita squish pie ni, dia dapat bunyi. Sini. Jadi bunyi. Jadi bunyi dia. Tapi macam lain je. Tak kecil. Cuba dia baca benda ni. Comel. Adik boleh tak duduk dekat dengan abang sikit? Dah makin jauh dah tu. Nak macam mana? Rasanya punya instruction ni tak tengah kot. Nak. Tu. Nak satu je. Tolong. Tolong. Dia dah letak benda tu. Kita macam ni. Ayo. Ini lagi susah. Tak, ini lagi susah. So ni rupa strawberry pie dia. Okay. Dah siap. Tunjuk sini. So inilah dia. Kita punya strawberry pie. Makan. So yang terakhir kita nak kena buat. Tengok, tunjuk kek. Ni. Dah tunjuk sini. Tak nampak. Oh, inilah keknya. Ni yang macam paling apa? Susah. Okey, jom. Minum langsung minum ni.
Ryan yang buat kotak dia. Comel. Dia macam ni korang. Ni dia punya macam bunga. So dalam kita dah letak dia sebab. So kalau macam kita nak dia kemas lagi, contoh kalau kita nak dia kemas lagi, kita seal lah tepi-tepi ni semua. Macam tu. So kita dah siap. Oh Allah. So kita siap semua collection. tunjuk satu-satu. Ni strawberry pie. Dalam dia, tunjuk dalam dia. Juice. Lagi. Adik, letak apa? Tu. Adik, tunjuk apa lagi? Ada. Ya Allah. Ada juice. Juice strawberry. Okey, lagi? Ada lady finger. Duduk dekat dengan kek. sos dia. Tunjuk dekat sini. Okey, lagi? Last one. Tadi ada cake. Kek. Okey. So, itu sahaja. Itu sahaja video kita untuk kali ini. Kita jumpa di video yang akan datang. Bye-bye semua. Bye-bye sini, Rania. Bye. Kita ke depan. Bye sama. Bye semua.